Jarum dan benang disulam kebaya, kasut manik dijahit sendiri. Kalau ada banyak cerita, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, tolong letak di atas peti. Kalau mau kena si baba dan nyonya, mari kita dengar ceritanya. Di bumi Melaka yang kaya dengan sejarah, terukir sebuah kisah yang terus mekar merentasi zaman. Kami ingin mengajak anda menelusuri kehidupan masyarakat baba dan nyonya yang masih lestari hingga ke hari ini. Tempat generasi adalah cucu dia kita punya bos sekarang. Dia berumur 92 tahun. Rumah asal dia 150 tahun. So selepas tu balik ke kanan, dapat tingkat 2 nanti buka kat kasut dulu tingkat atas satu bilik dia owner lah. Kita dah habis pengawal, tangga yang sama bagi kasut. Terus pergi ke tengah tempat semua bilik owner mereka. Samping ke dalam dah habis, opposite tu ada public toilet kan. So nanti guna handphone sendiri, tidak orang mereka tu scan tu dia upload. Dalam tu ada alamat tentang mereka. So why punya password kat mana? Itu sajalah Malam gembira berjumpa tuan-tuan tua dan muda, besar di hati sebagai surga. Marilah kita bersukaria. Trilalilala baba, trilalilala nyonya, untuk lapisan si bunga ramping. Trilalilala baba, trilalilala nyonya, hatiku bimbang hanya tak sampai. Malam ini malam gembira, berjumpa tuan-puan tua dan muda, besar di hati sebagai surga. Marilah kita bersukaria. Selamat sejahtera kepada pensyarat dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan Lentera Peradaban akan membentangkan tugasan bagi subjek MPU 1042 Kenegaraan Malaysia yang bertajuk Kelestarian Identiti Komuniti Baba dan Nyonya di Melaka, Budaya dan Sumbangan dan Cabaran Integrasi. Seterusnya, ini ialah carta organisasi kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, diketuai oleh Nur Hafizah Muhammad Zid sebagai ketua kumpulan yang menyelaras tugasan dan pembahagian kerja. Ahli kumpulan yang lain ialah Owen Galapan, saya Warsyad Analalaki Kanucami dan Muhammad Bismi Zulkafar bin Anwar. Warisan budaya ialah khazanah penting yang mencerminkan identiti dan perpaduan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Komuniti Baba dan Nyonya terbentuk daripada perkahwinan campur antara perdagangan Cina dan masyarakat Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, menghasilkan budaya unik dari segi bahasa, pakaian, makanan dan adat. Bahasa Melayu Babah. Komuniti Baba dan Nyonya menggunakan bahasa Melayu Babah iaitu gabungan bahasa Melayu dialek Hokkien seperti gua, saya, lu, awak dan bo, tiada, yang masih menjadi simbol identiti budaya walaupun semakin berkurangan. Adat, resam dan perayaan. Masyarakat Baba dan Nyonya menyambut perayaan utama seperti Tahun Baru Cina serta turut merayakan Hari Raya Aidilfitri dan Deepawali bersama masyarakat lain, mencerminkan bertoleransi dan keharmonian masyarakat yang majmuk. Dalam setiap perayaan, makanan tradisional dihidangkan dan hubungan kekeluargaan diperkukuh melalui aktiviti berkumpul bersama. Pakaian Baba dan Nyonya merupakan warisan budaya unik yang menggabungkan unsur Cina dan Melayu dan masih popular di Malaysia. Wanita Nyonya biasanya memakai kebaya, Nyonya bersama kain batik sarung dan kasut manik halus serta penuh seni. Seni dan budaya Baba dan Nyonya merupakan warisan sejarah Malaysia yang masih dipelihara merangkumi adat rasam dan seni bina busana dan kulineri sekaligus
mencerminkan kepelbagaian budaya negara. Keunikan mereka jelas dalam adat perkahwinan yang menggabungkan unsur Cina dan tempatan. Komuniti Baba dan Nyonya telah memberikan pelbagai sumbangan penting kepada negara dalam aspek ekonomi, pelancongan dan kemasyarakatan. Kewujudan komuniti ini bukan sahaja memperkayakan kepelbagaian masyarakat Malaysia, malah menjadi contoh keharmonian dan perpaduan antara kaum yang berjaya dikekalkan sehingga hari ini. Sumbangan dalam pelancongan masyarakat Baba dan Nyonya jadi tarikan utama pelancongan di Melaka melalui rumah peranakan, makanan tradisional dan adat budaya yang masih diamalkan. Kehadiran pelancong bantu merancangkan ekonomi tempatan seperti sektor hotel, perniagaan dan industri kecil. Komuniti peranakan turut menyumbang kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana (PMKS), terutamanya dalam industri makanan, hidangan seperti laksa nyonya, ayam putih dan tradisional. Bukan sahaja popular di Malaysia, malah dikenali di peringkat antarabangsa. Walaupun komuniti Baba dan Nyonya mengekalkan identiti budaya dan menjadi berjaya simbol perpaduan di Malaysia, mereka berdepan cabaran dalam usaha memelihara warisan tersebut. Antaranya ialah perubahan zaman, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi moden yang mempengaruhi cara hidup generasi muda. Perkara ini memberi kesan kepada kelestarian budaya peranakan dan menjadikan usaha pemeliharaan warisan semakin mencabar pada masa hadapan. Globalisasi dan modernisasi merupakan cabaran besar dalam mengekalkan warisan budaya Baba dan Nyonya. Perkembangan teknologi media sosial dan pengaruh budaya luar menyebabkan generasi muda lebih cenderung mengikuti trend moden berbanding mempelajari budaya tradisional. Selain itu, penghijrahan ke bandar juga menyebabkan hubungan antara generasi semakin longgar sekaligus menyukarkan penyampaian ilmu dan adat resam secara langsung. Warisan budaya Baba dan Nyonya merupakan khazanah berharga yang perlu dipelihara agar tidak hilang di telan zaman keunikan. Budaya ini bukan sahaja mencerminkan sejarah panjang interaksi antara masyarakat Cina dan Melayu, malah menjadi simbol perpaduan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Peranan kerajaan dan institusi pendidikan. Pihak kerajaan dan institusi pendidikan turut mempunyai tanggungjawab dalam memelihara warisan bapa dan nyonya. Berbagai program kesedaran, pameran budaya, seminar dan aktiviti pendidikan boleh dilaksanakan bagi memperkenalkan keunikan budaya peranakan pada masyarakat. Kedua, peneranan generasi muda. Generasi muda merupakan pewaris utama kepada kelangsungan budaya bapa dan nyonya pada masa hadapan. Mereka perlu menunjukkan minat untuk mempelajari sejarah, bahasa, adat resam dan amalan budaya komuniti peranakan. Seterusnya adalah dapatan kajian. Bahagian ini membincangkan dapatan kajian melalui soal selidik, pemerhatian dan lawatan ke Museum Warisan Bapa dan Nyonya di Melaka. Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap pengamalan budaya, penggunaan bahasa, keunikan warisan, serta cabaran dalam mengekalkan identiti komuniti Bapa dan Nyonya. Ini merupakan profil responden. Selama 5 orang responden yang berketurunan Bapa dan Nyonya telah terlibat dalam kajian ini melalui soal selidik Google Form. Berikut merupakan analisis data yang diperoleh berdasarkan carta yang dipaparkan di bawah. Analisis keputusan soal selidik. Analisis soalan 1 dan 2 adalah seperti di paparan. Seterusnya, untuk kajian soalan 3 dan 4 adalah seperti berikut. Data menunjukkan bahawa responden yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada berbagai latar belakang pekerjaan seperti pensyarah, pengurus sumber manusia, ahli perniagaan serta individu yang telah bersarang. Manakala soalan 7 dan 8 dapatan kajian adalah seperti berikut.
Bagi soalan 9 dan 10, ia menunjukkan bahawa kesemua responden 100% bersetuju bahawa makanan tradisional baba dan nyonya masih mendapat sambutan yang baik dalam kalangan generasi muda pada masa kini. Bagi soalan nombor 11, kesemua responden 100% menyatakan bahawa bahasa atau dialek baba dan nyonya masih digunakan dalam kalangan ahli keluarga mereka. Secara keseluruhan, dapatan kajian melalui Google Form menunjukkan bahawa responden menghargai budaya bapa dan nyonya serta menyedari cabaran yang dihadapi dalam mengekalkannya. Dan pada masa yang sama, semua responden berharap agar budaya ini terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Berdasarkan lawatan lapangan, masyarakat bapa dan nyonya masih mengekalkan beberapa kepercayaan tradisional. Antaranya ialah tangga rumah tanpa paku, simbol 8 dewa yang membawa maksud kesejahteraan serta penggunaan lesung batu yang melambangkan kerajinan dan kemahiran wanita nyonya. Lawatan ke Melaka serta Muzium Baba dan Nyonya memberi pengalaman yang amat bermakna buat kami, termasuklah perkongsian bersama Encik Lim Eng Hiong yang membantu kami memahami budaya peranakan dengan lebih jelas. Dengan itu, sekian saja pepetangan daripada kumpulan kami. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Jalan-jalan ke Bandar Hilir, singgah sebentar membeli cenderamata. Budaya bapa nyonya terus mengalir menjadi khazanah untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.